Wadah PBRTM. Ada-ada saja Zazmi Zain bersama-sama tetamu Datuk Fauziah Hnawi. Dulu saya masa kecil-kecil, darjah 1 sampai darjah 5 sekolah kebangsaan Sungai Rapat. Aha. Walaupun saya duduk di Sungai Rokam. Sungai Rokam masa tu tak ada sekolah lagi. Jadi bila saya darjah 6, Sungai Rokam ada sekolah. Jadi kita pioneer lah. Saya pioneer lah darjah 6 sekolah tu. Jadi bila saya masuk RTM teman setia anda kot. Saya punya gaji sebulan RM180 campur RM30 kuala. Tetapi atas dasar ingin. Saya nak. Saya suka. Masa tu dah boleh menyanyi ya? Saya dah memang nyanyi. Sebelum masuk RTM, saya dah memang menyanyi. Saya dah masuk bintang RTM dan sebagainya. Bintang RTM? Ya. Tahun? Tak ingat tahun, tapi sampai semifinal je. Tapi Kak Ayah seingat saya ada 2 album, EPs ya? Boleh menyanyi lah tu. Sita Manis tak best lah. Ya ke? Saya ingat lagi saya masa Sita pernah Manis Berseri dengan Cik Bomba. Kasihmu. Nak ambil rekod. Tak ambil lah. Ambil juga. Kau tidak tak ada rekod. Habis tu pergi. Naik lift, masuk terus ke belakang. Macam lah kat belakang tak ada hantu. Tak ada. Sadar. Kau ingat apa hantu tu mana dia boleh kan? Keluar je lari. Zup. Kalau kanan pergi National. Betul, kiri. Kiri Radio 4 dengan Radio 5. Radio 5. Jika sebelum ini kita telah menyelongkar dan membongkar tentang beliau dari awal dari Ipoh berhijrah ke Kuala Lumpur menjadi juruhebah di radio Blue Network ataupun Rangkaian Biru. Kemudian dia tukar jadi Radio 4. Sekarang Trax FM. Dah tukar, dah tak tahu dah. Pernah digelar the most versatile broadcaster RTM. Oh yes. Ini dia, Fauziah Hnawi. Ya. Sama-sama kita. Kan? Masa tu ya. Tak apa. Bos memanglah versatile. Yalah, semua boleh ya. Segala-galanya buat kan. Tolak ke mana pun boleh. Dia memang suka lah buat kerja tu. Kan? Walaupun tanpa bayaran tak apa-apa ada. betul-gitu. Seronok kan. Memang best lah. Dan saya dapat merata dunia. Saya boleh kata merata dunia pasal ni lah. Ya. Bakat kan. Jadi juruhebah. Jadi penari. Menari buat show dekat Tokyo. Kau ada. Oh ya. Kan? Sebulan di Tokyo ya? Ya. Tokyo tu itu bawa friendship program, 21st friendship program. Masa tu dari RTM saya, kita punya Presiden Lola, Datuk kita Cuari Selamat dan juga Datuk Jumat Engson daripada Sabah. 4 orang. 4 orang. Sebulan dekat sana. Jadi puteri penarinya saya dengan Lola lah. Habis PT2 officer kita kerah belajar menari. Jadi tak pandai sebab kalau tak pandai kita tak nak kawan. Itulah dia Fauziah Hnawi yang kita kenali hingga ke hari ini. Lola Lola masa tu dia producer TV. Saya dekat radio je. Rangkap pun rendah kan. Tapi diorang kata semua cakap kita bawa star. Wah, star. Habis tu beg berat. Aduh, kasut lain tak apa dah. Padahal program tu kau bawa je lah satu kasut. Kan? Saya ingat macam nak pergi show mana entah. Tapi kena buat show. Kita kena menari. Dah tahu dari awal lah kan. Dia bawa macam-macam tu. Macam-macam bawa kan. Jalan buat perangai. Buat perangai. Itu tak boleh cerita lah. Tapi yang best sekali dekat sana tu saya suka tu boleh jalan kaki tu. Sejuk kan masa tu kita pergi autumn.
jalan kaki. Saya kata, kenapa kat sini boleh jalan kaki kan? Sejuk. Lepas tu pakai topi lah. Ya Allah, melaram. Datang balik KL masa tu, jalan kaki. Melengit. Tak nak. Tahun 70-an dia? Ya, tak nak lah. Tahun 80-an. 80-an dah? Pakai topi-topi, orang kata apa? Siapa perempuan pakai topi-topi belagak kan? Apakah hair? Apakah hairnya dekat pekan, dekat apa ni, dekat KL tu kan? Ada. Jalan rugak panas. Tak lalu mana tahan taksi balik. Baik. 1995 meninggalkan RTM. Setelah 20 tahun berkarier di RTM. Ya. Dan lepas tu mulalah gap berlakon. Dan saya buat full time lah terus. Dan saya full time, saya punya apa orang kata, theater company saya yang kecil Stephanie Event. Ada lagi? Ada, hidup lagi. Okay. Walaupun yang lain-lain tu dah tak ada. Tapi saya tetap ada studio, saya masih ada. Studio tu saya suka tak suka saya kena naik tangga, turun tangga lah. Jadi suka tak suka saya kena sihat. Alhamdulillah. Allah bagi saya sihat. Itu rezeki saya. Saya tak ada masalah kesihatan. Cuma kaki sakit. Itu je nak buat macam mana. Kalau tak sakit lagi laju. Lagi langgah. Oh, langgah kan. Okay. Oh Allah. Tu apa tak pernah aku dengar langgah tu. Ya? Lagi katanya lagi ni lah. Lagi apa? Lagi cerah. Macam lipas kudung lah. Lipas kudung lah. Pop sini. Baik. Bidang lakonan. Peringkat awal ni, siapa yang sebenarnya membawa Datuk ke dunia lakonan? Saya ni anak orang kantin Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bapak jaga kantin dekat 165 Jalan Ampang. Dan di situlah saya kenal orang-orang seperti amat yatim dan sebagainya. Jadi belajar dari situ. Kan tahun 70-an tu, 71, 72 tu dah start belajar teater. Jadi 73 lepas balik daripada Hong Kong buat persembahan kebudayaan di Hong Kong selama sebulan juga. Kawan saya Haji Ismail Daliu, dia kata, kau nak tengok aku shooting tak? Recording drama dekat RTM. Nak? Angkasa Puri? Siapa tak nak pergi? Saya pergi studio kat bawah tu lah. Semua dalam kan. MCP Production. Jadi saya duduk tengok je. Lepas tu floor manager masa tu, saya rasa Tan Mutalib tak salahnya arwah tu. Kata, Fazia, you boleh tak jadi kita punya extra duduk dekat bar? Duduk kat bar, saya buat apa? Minum je. Saya tak minum. Tak, ni tipu, ini TO, kata dia. Okay, saya pun duduk. Tadi saya ingat lagi shot tu macam track tu kan. Tanpa dialog. Tak ada, extra. Minum kan. Rambut panjang masa tu kan. Lepas tu dah habis tu, dia orang kata, okay, besok you datang audition boleh tak? Boleh? Saya tak pernah kata tak boleh. Boleh saja. Saya dah audition, lulus, terus saya dapat berlakon Tahan Kinabalu. Itu adalah drama pertama saya di TV Malaysia. Black and white. Penerbit ataupun pengarahnya waktu itu adalah arwah Abang Rusli Jalil. RJ. Dan berlakon dengan saya masa itu Opah, Manan, Datuk Seri kita, Aziz, Abang Aziz? Aziz Singa. Abang Aziz Singa, arwahnya, semua tu. Yeah. Mak Nani. Saya jadi adik kepada Abang Aziz Singa. Anak kepada Opah. Itu panggung RTM ke? Bukan panggung. Drama minggu ini. Masa tu black and white lagi. Betul. Dari situ, maknanya I never look back lah, kata orang putih. Dari situ. Saya pergi audition tu dapat. Bukan audition kena datang tak dapat. Tak ada. Nasib saya sangat baik. Tahan Kinabalu Tahan Kinabalu. Yang pertama di RTM. Itu pertama. Dan lepas tu banyaklah. Banyaklah. Ozanawi kan. Jadi dari situ teruslah melangkah. Dan banyaklah mencuburi terlibat dengan drama. Filem pun ada kan? Filem ada tapi boleh kira lah. Saya pernah juga terlibat dengan pembikinan filem joint venture antara Malaysia dan Indonesia dengan Barry Prima semua tu lah. Buat badan saya je. Tak payah sibuk dengan baju-baju semua. Sana semua siap. Kan? Saya pernah buat dan saya pernah bekerja juga untuk production daripada Germany. Kan? Jadi Alhamdulillah rezeki saya. Yang jadi pada saya, tak ada apa lagi yang saya tak buat. Dan kalau kata you masih lagi nak buat, saya masih lagi nak buat jika saya mampu nak buat. Kalau dah tak larat, berhentilah. Ya, segi watak. Watak yang dibawa.
Saya tak kisah apa Peringkat saja. awal. Peringkat awal mesti jadi adik-adik, Ya. adik-adik nakal-nakal. Kan? Lepas tu start jadi kakak, jadi mak. Yang muda kena seksa lah apa. Start lah. Macam tu lah. Saya pernah jadi perempuan berusia 65 tahun. Ketika umur saya baru 32 ke 28 tahun. Jaraknya seberang jauh. Sungai. Cerita tu cerita benar. Dekat Muar, dekat sungai tu. Dia tak sedar yang anak dia rupanya yang tenggelam. Kan? Jadi dia nyasar macam tu. Kalah. Apa yang kalah? Saya tak dapat pun best actress masa tu. Kalah tak dapat gelaran. Tapi berlakon jadi. Watak tu jadi. Jadi mesti jadi. Hari-hari semua putih tu kan. Nak tuakan muka kita. Rambut panjang pula tu masa tu. Kenapa masa tu tak ada ke orang yang betul-betul berusia macam tu nak mengambil watak saya itu? Saya tak tahu. Tak tahu kenapa saya dipilih. Waktu tu yang jadi suami saya adalah arwah Hisham Tajuddin. Tajuddin Hisham. Tajuddin Hisham. Hisham Tajuddin. Hisham Tajuddin dia jadi suami saya. Ya. Dan Hisham pun muda. Dan memang waktu tu ke RTM dia kita ni yang dituakan. Itu yang kita praktis jalan sebagai orang tua macam mana tu. Maknanya saya dah diberikan didikan dari awal tu. Kan? Memaksa diri jadi orang tua. Intonasi suara. Ya. Intonasi suara macam, bagaimana. Alhamdulillah lah. Maknanya tu saya kata di sini adalah saya punya universiti pertama yang tak ada dalam dunia lain. Tapi kemudian watak-watak yang macam sedih-sedih tu macam mana pula tu? Itu tak tahulah. Saya rasa mereka dah mula ambil saya asyik sedih je bila cerita Sayang Salmah filem tu. Saya dapat Best Supporting Actress kan. Cerita tu sedih kan. Saya rasa dari situ kot. Atau sebelum-sebelum itu. Saya pun tak tahu. Dan ada sekali-sekala diorang panggil lah saya untuk jadi watak cerita-cerita komedi. Tapi diorang selalu kata, tak boleh. Dia tak boleh lah. Apa pula tak boleh? I'm a trained actor. Kan? Diorang selalu, tu Fauzan Awi sedih punya. Selalu, saya dah di-chop gitu. Sedih? Fauzan Awi. Fauzan Awi sedih? Ya, saya macam, okay, suka hati lah. Tapi boleh. Boleh. Saya boleh buat. Kalau macam Sabri Yunus, Jalil Hamid, semua very serious actor. Tapi diorang jadi pelawak sekarang. Kan? Sebab dia orang nak jadi pelawak ni, dia orang yang serius. Dia cakap apa pun semua. Kan? Orang gelak. Ketika membawa watak, melakonkan watak sedih hingga menjurahkan air mata. Ketika itu apa yang menyebabkan boleh air mata itu berjura-jura? Ada ingat sesuatu yang... Tak ada. Saya ikut skrip. Saya ambil balik dari mana dia. Dan kita dah ada buat macam character analysis. Kenapa hidup dia begini? Kita carilah yang tidak ada dalam skrip. Kita kena bina sendiri. Pembinaan watak. Dari situ. Jadi apa pun saya base daripada saya punya pembinaan watak dari awal. Saya tak perlu dengar muzik untuk nangis. Tak payah. Dan kadang-kadang dia sedih, dah pecah ni. Tapi air mata sikit pun tak ada. Berlaku juga Ya, berlaku. Dan pada saya, seorang pelakon tu dia kena sentiasa bersedia untuk menghadapi apa saja. Dan dia harus bersedia memberikan ataupun menerima sesuatu yang tidak pernah terduga untuk dia. Kan? The unexpected. Kalau you buat benda tu orang dah, alah lepas ni mesti nangis. Lepas tu tengok nangis. Tak best. Mesti nangis. Dia kata nangis. Tak nangis tapi aku yang pecah. Itu bagus. Kata cikgu saya. Jadi saya pegang cakap cikgu. Saya adalah anak murid yang akan dengar cakap cikgu. Walaupun sekarang saya dah 72. Cikgu-cikgu saya pun ramai dah tak ada. Tapi saya pegang. Kan? Cikgu saya, bapa saya juga cikgu saya. Dia selalu cakap, orang jadi artis bukan tiket untuk kau buat suka hati. Bukan tiket untuk buat suka hati. Jadi artis bukan tiket untuk kau buat suka hati. Jangan ambil hak orang. Bukan hak kau, jangan ambil. Kalau kau nak berjalan tegak, kata bapa. Tetapi dalam pengamatan, Datuk, ada tak rakan-rakan kita yang boleh kata
tidak begitu mempedulikan peraturan-peraturan yang macam tadi tu? Ada tak? Sekarang ni kita suka ni itu ini, ada itu tak? kita nak cakap susah tapi lah juga. adalah. Tapi pada saya ini individu, sikap Individu, ya. Dan apa yang ada pada kita adalah cermin keluarga kita, cermin mak bapak kita. Apa yang terjadi pada anak-anak itulah cermin kita. Kan? Saya bersyukurlah. Saya tidak mengatur orang, tapi pada saya ini yang saya pegang. Jadi artis bukan take it untuk saya buat suka hati. Tapi tidak bermakna saya akan membiarkan orang memijak kepala saya. Dan untuk jalan tegak, jangan ambil yang bukan hak engkau. Bila kau ambil hak orang, kau tak boleh jalan tegak. Di sini jalan tegak bukan sombong, tidak. Kan? Saya selalu cakap dulu bapak ni buat ini, apa pun tak dapat. Kan? Orang lain semua dapat. Bapak saya cakap, kalau aku buat semua tu, kau semua tak boleh jalan tegak. Sebab bapak kau jadi gitu. Tidak amanah, kan maksudnya. Ini antara iktibar yang kita boleh ambil daripada apa yang diluahkan oleh Datuk Fauziah Hanawi, ya. Dua perkara yang cukup besar bagi saya untuk kita jadikan sebagai pedoman, insya-Allah. Baik. Berlakon drama, teater juga Datuk menceburi, kan? Saya mula dengan teater. Ya. Teater pertama saya adalah Tali yang diarahkan oleh guru saya, Tuan Haji Ahmad Yatim, dan hero saya waktu itu adalah Datuk Ahmad Tamimi Suregar. Ini ketika biak dengan anak alam ke? Tapi masa tu bukan dengan anak alam lah. Anak alam baru lagi masa tu saya kenal. Kemudian. Masa tu dekat 165 Jalan Nampang. Anak alam baru sikit-sikit. Saya tak berapa kenal lagi. Sampailah kita dah pindah ke 904 Persiaran Tun Ismail yang sekarang dah jadi Aswara. Di situlah saya kenal anak alam. Anak alam 905, saya duduk di 904, 906, Datuk Zulkifli Zain, Datuk Hel Amir, semua and the gang penari duduk sana. 905 tu lah saya jumpa Khalid Saleh, semua itulah, Hatta Azad Khan. Tu. Saya kalau diberi pilihan, saya lebih suka buat teater. Sebab prosesnya panjang dan kita dapat membuat orang kata latihan. Sebab saya perlukan latihan. Sebab setiap latihan kita akan menemukan sesuatu yang baru yang kita tak jangkakan. Untuk drama biasa ni susah nak dapat latihan. Dulu masa kita buat dengan RTM, kita ada 4 hari untuk rehearsals. 4 hari saja? Itu pun dah cukup. Mencukupi? Alhamdulillah sekarang langsung tak ada. Tak ada. Sebab bukan tak nak buat. Semua orang tak ada masa untuk datang. Script reading pun susah nak datang sebab masing-masing dah banyak job. Dan selalunya kadang-kadang kita ni kita semua datang sebab semua kita ni tak ada job. Kan? Yang muda-muda banyak job tapi orang nak dia orang juga. Dia kata okey tapi saya tengah syuting, saya tak boleh datang. Jadi dan pre-pro tu tak ada sekarang, kurang. Jadi lebih kepada teater, ya? Saya suka teater lagi. Kita banyak benda yang majisnya banyak. Dan kerana teater juga saya ke Singapura, saya buat show sana. Teater juga saya buat dekat ke Tokyo dan sebagainya, pergi ke Bangkok, ke Brunei kerana teater. Jadi setelah sekian lama Datuk berlakon di bawah arahan pengarah, sampai ketikanya Datuk juga mengambil kerusi untuk menjadi pengarah. Ya, dan ini saya kena ucapkan terima kasih kepada kakak kita, Datuk Hafsah Hassan. Produser serangkai filem. Ya. Dia kata G, kau nak direct boleh, Kak Cha bagi G direct tapi G kena start apa orang kata build up your own team. Kitalah cari yang belakang tabir ni yang jadi kita punya script assistant kita, semua tu saya banner sendirilah. Saya ketentukan dekat mana nak buat, saya train orang. Kak Cha yang bagi saya ruang dan peluang untuk jadi pengarah. Memang ketika itu tak ada. Terus grab. Saya terus grab. Masa tu cerita pertama yang saya direct adalah Azlina, tak salah yang saya. Pertama tu, ya? Ya. Di bawah serangkai filem. Serangkai filem. Azlina. Dan Kak Cha banyak memang suruh saya buat semua episod dan sebagainya. Tapi Kak Cha memang tahu perangai saya. Kak Cha, I don't mind. Dia tak kisah nak pergi datang dia, tapi dia tak suka editing.
edit offline ke apa saya malas. Cuma bila siap baru saya datang tengok ni kena tukar something like that. Kak Cha dah tahu dah. Kalau Kak Cha nak potong gaji kita pun kita tak kisah. Kan? Mana boleh. Jadi pada saya bukan orang filem lah. Saya orang teater. Filem, macam mana kau tak suka datang edit? Pada saya kata genyah. Kan? Tak pula sekarang semua yang tak macam dulu, deck to deck. Bunyi tu sedap kan. Sekarang semua nak senyap je. Gimana saya? Shooting pun sekarang dah tak ada filem kan. Dulu bila roll, bunyi filem tu kan. Sekarang tak ada dah. Semua sekarang dah ada video assist. Kalau masih tak boleh direct, memang teruk lah you. Dulu mana ada. Tapi saya suka. Saya kalau diberi saya pilihan, saya lebih suka jadi acting coach. Acting coach. Acting coach. Saya suka direct, tapi ada benda-benda yang saya tak suka buat lah. You kena buat lah. Kan? Tapi saya rasa saya tak nak direct kalau tak ada latihan. Pelakon saya tidak ada latihan. Sebab waktu kita syuting itu adalah wang, tahu tak? Kita lambat duit. Kan? Kita tak ada masa untuk buat banyak kali take kecuali ada technical. Ada kamera rosak ke apa, itu tak apa. Tapi kalau manusianya itu yang tak boleh buat, itu leceh, membuang masa. Hanya kerana kurangnya latihan. Ya, kurang latihan. Dan latihan tu sangat penting. Semua orang rasa macam tak payah latihan. Tak, latihan tu sangat penting. Dan memahami skrip itu juga sangat penting. You tak boleh main ambil, tak payah nak hafal-hafal sangat lah DA. Tak boleh, kena hafal. You tak boleh main letak you punya, ambil point-point, mana boleh. Dia kata, tak sedap lah bahasa ni sebab orang tak cakap macam tu. Memang orang tak cakap macam tu. Tetapi watak yang kau pegang bercakap seperti itu. Bukankah filem itu dia adalah salah satu cara ataupun punca untuk menaikkan seni lakon itu je. Tapi bahasa persuratan, keindahan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Orang tak percaya ke itu? Kenapa kalau kita tengok filem Indonesia, bahasanya sangat cantik. Kan? Turki pun. Kenapa bahasanya? Sebab mereka menggunakan bahasa yang indah. Dia tak main cakap je. Dan pelakonnya baca apa yang tertulis. Bukan dia orang pandai-pandai tukar. Tukar-tukar ya? Sebab tu kadang-kadang kita kata, kenapa ada benda yang tak selesai di sini? Jadi rentetan yang pertama tadi, terus membawa Datuk ke mencambahkan Datuk punya kerjaya sebagai pengarah lah. Tapi sebelum tu saya dah memang direct teater lah. Dan ada satu ketika Datuk juga bermonolog Itu memang seronok. Monolog. Biasanya pelakon teater, orang yang dah lama dia akan buat monolog. Yang sampai 24 pages, 5 seorang. Kan yang you memang saya seronok, saya suka. Dan saya pernah perform pun dekat Esplanade Singapura. Saya dijemput ke sana kan. Suara Orang Kuat. Suara Orang Kuat yang baru-baru ni. Itu yang sebelum. Ini sebelum. Saya pernah buat di Esplanade Singapura, Cinta Julia, Tiga Wajah. Lepas Cinta Julia tu, dia punya board of directors tu dia tengok ramai dan penontonnya ramai, bertudung-tudung. Dia perempuan ni siapa? Lepas tu dah habis tu, maknanya sold out tiket saya. Dia datang waktu saya kata, would you like to come back next time? I said, I love to. So saya dapat pergi lagi Tiga Wajah. Dan saya alhamdulillah sambutannya bagus. Dan bila buat kerja tempat lain tu memang tak ada masalah pun dengan bahasa. Orang boleh faham. Dan last kali saya buat Mak Yong. Di usia ini, saya buat Mak Yong di UPSI. 6,000 orang. Untuk 3 malam, lebih berapa puluh ribu orang datang. Monolog 3 malam? Dan itu bukan monolog. Tapi itu, Mak Yong. Tapi saya punya monolog tu memang ramai lah. Itu saya buat Ipoh. Dekat Ipoh. Pertama kali saya persembahkan dekat Ipoh. Dan seronok lah. Saya seronok. Cerita Orang Suara Kuat ni tentang manusia yang bernama Fauziah Nawi.
Dia bercerita daripada zaman dia kecil. Kisah Fauzanawi. Kisah Fauzanawi itu sendiri. Itu. Dan saya sangat seronok bila dipanggil untuk membuat persembahan di Ipoh. Sebab banyak cerita saya dalam cerita itu adalah tentang waktu saya di Ipoh. Ya, betul. Sejam lebih ya? Sejam lebih. Saya menyanyi. Berapa hari? Tapi cuma untuk di Ipoh 1 hari saja. 1 hari saja. Saya dah pernah buat di KL 3 hari ke 4 hari kan. Penuh. Proses nak menghafal monolog itu. Baca je. Katalah lebih dari sehari persembahan itu. Bermakna ada tak yang mungkin hari kedua tertinggal ke? Ada, saya make sure tak tinggal tak lah. tertinggal perkataan-perkataan itu. Ada tertinggal pun saya akan tukar. Kadang-kadang ada perkataan yang kita apa nama ayat ni? Ada pernah mental block. Mental block, ya. Ya. Tapi disebabkan kita dah buat latihan, kita tahu macam mana nak buat lah. Dan audience pun tak tahu kan? Tak tahu, dia tak tahu pun. Yeah. Kita je tahu salah kita. Dan kita punya technical team tahulah. Kan? Yang tukang punch apa-apa tu, dia sedang pergi situ pula. Kan? Kan? Jadi, saya memang suka. Saya suka berlakon. Saya suka menyanyi. Tapi menyanyi tu, saya tahu saya agak lemah. Dan satu lagi saya rasa menyanyi seorang-seorang orang tengok kita kan. Saya rasa macam segan. Jadi saya salute orang-orang yang boleh menyanyi duduk seorang-seorang kat atas pentas tu. Kan? Senyum sana, senyum sini. Saya tak boleh. Dia kata kau berlakon sebab saya pegang karakter. Saya menyanyi lah. Kan? Kejap saya menari lah. Saya berlakon. Tak apa. Itu ada karakter. Yang menyanyi bila kau menyanyi kau buat karakter tak boleh. Dia kata. Nanti jadi lain. Kan? Tapi prosesnya sama sebenarnya. Kena faham dan kena hafal. Faham satu hal, hafal satu hal. Itu je. Dan pada saya, apa saja kerja buat, Zaz, you kena seronok buat. Kalau you tak seronok, you akan rasa tersiksa hidup you. Kan? Seronok dulu ya. Kena seronok. Lantak apa jadi pun aku seronok buat. Biar je lah. Yo lantak. Gaji sikit tak apa, tak kisah aku seronok buat. Ayun. Jom moh. Kan? Ya. Dan siapa nengok tak kisah. Kamu buat apa tak ada pun dapat award apa tak kisah. Aku seronok. Lantak di situ. Pasal cikgu aku cakap. Buat je. Bila cikgu macam mana aku tahu? Aku berlakon ke kau kata cikgu aku. Buat je. Dia kata nanti when you are ready semua tu akan datang. Dia kata dah tua apa bila masa ready ya. Jadi bila saya dah dapat ini dia. Ini rupanya. Udah tua betul, dah ganyok rupanya baru ready. Itu pun tak lagi. Lagi satu lagi award saya tak dapat. Best Actress tak dapat. Sehingga ni habis kau 5 dekad ya. Udah nak kuter kata pembantu orang. Ada pernah kan? Pembantu selalu. The Best Actress tak dapat lagi. Hari tu dapatlah radio. Pelakon wanita terbaik. Kata kalau aku radio terpekalah sajalah kata aku. Balik je dah ya. Balik je. Ataupun komen tak pandai. Jahat. Tapi belum lagi dapat ya. Belum. Tapi seorang, ya ke tak dapat lagi? Ya. Aku tahu diri aku. Penting ke? Bukanlah pasal penting. Naklah. Kamu tu dah jadi ke Best Actress kata orang kan? Ada? Okey. Sepanjang inilah. Agak-agak apa lagi yang kekurangan yang Datuk rasa sehingga boleh menghalang untuk mendapatkan gelaran yang sebesar itu? Tak cukup lah. Tak cukup lah. Adalah kekurangannya. Saya pun tak tahu apa dia. Saya tak dapat saya tak tahu nak menggambarkannya. Dan mungkin juga teks itu sendiri. Teks, dia tidak kuat untuk menonjolkan watak itu berbanding dengan orang yang menang. Kadang yang menang tu tak cakap banyak pun. Kan? Kalau banyak cakap belum tentu kau boleh menang. Kan? Sejauh inilah. Ataupun pada saya bukan rezeki. Itu satulah. Belum tak payah dapat lagi. Belum dapat Fauzanawi katanya kan. Tak dapat lah. Balik macam kisah lama-lama dulu. Dapat di Surabaya buat. Tak dapat. Tak dapat udahlah. Dia tak suka buatlah sampai orang suka macam mana kau nak buat. Kan? Kayu praktis lah sampai jangan jadi kayu.
Kalau kau nak jadi kayu juga berlakon, biarlah jadi kayu yang mahal. Kayu yang mahal. Ni kayu rapuh-rapuh macam mana? Letih weh. Tak aku cakap, boleh koma mana yang kayu-kayu tu. Emang belajar aku. Belajar jadi pelakon kayu mahal. Kayu mahal. Tak ada orang nak kata dah. Orang cari lagi. Ya, sebab mahal kan? Betul. Ini kayu tahun patah riuk atau orang. Patah riuk. Tadi Datuk ada sentuh tentang coach acting Acting coach. Datuk juga terlibat dengan sebagai tenaga pelajar dalam program reality kan? TV. Dan saya di situ baru saya kata, aku memang suka mengajar. Seronok. Proses itu sendiri. Proses untuk mendapatkan. Proses untuk membuat kita punya pelajar faham. Sebab kata 5 orang pelajar, dia orang tak sama. Cara penerimaannya berbeza. Jadi macam mana kita nak menjangkau pemikiran 5 orang yang berbeza ini? Macam mana kita nak sampaikan satu perkara supaya semua orang faham, tapi kefahaman 5 orang ni lain? Tak ke itu banyak juga membuatkan saya buat latihan? Kan? Memaksa saya untuk jauh jadi lebih bagus. Memaksa saya untuk mencari, menggali, kata orang yang selalu guna-guna ayat ni semua. Saya selalu cakap dengan pelajar saya, siapa yang banyak latihan sebenarnya? Saya. Siapa yang banyak berfikir? Saya. Awak cuma nak buat saja, awak satu benda je, itu pun tak boleh buat. Susah sangat ke nak menghafal dialog? Kerja lain tak ada kan? Itu je kerja awak kan? Awak nak jadi pelakon, tapi awak tak tahu macam mana nak faham character analysis, tak ada character building, awak tak faham teks, awak tak kerti nak baca teks, awak tak kerti nak buat pronunciation apa. Macam mana awak nak jadi pelakon? Begitu juga penyanyi. Awak tak praktis, awak tak ada buat latihan. Untuk jadi seorang pemain bola yang hebat, awak kena ada latihan, berlari dan sebagainya. Nafas kena panjang, nafas kena bagus. Begitu juga pelakon dan penyanyi. Teknik supaya awak tidak injured waktu awak bercakap, sakit tu tekak sakit macam tu kan. Jadi pada saya, apa saja kerja kita buat, kita kena suka, kita kena seronok dan kita kena sentiasa orang kata tambah nilai. Kan? Orang tak menghargai itu orangnya pasal. Kan? Bila sampai masanya, you dapat. Kadang-kadang memang you tak dapat pun. Tak dapat pun? Tak dapat. Tapi kita rasa kita dapat tak? Yeah. Ada sebab. Sebab sama ada you tak cukup lagi, belum sampai masa, atau you tak cukup lagi berusaha untuk dapatkan benda yang patut dapat tu. Kan? Kadang-kadang kita, beyond our control, kita tak mampu sebab kita manusia biasa. Yeah. Kita rasa kita boleh sampai ke situ tapi tak ada. Kalau tak boleh sampai ke atas tu, bawah pun jadilah. Kita kena aim yang tinggi. Jadi kalau jatuh tak boleh teruk bawah sangat. Tapi yang penting adalah kita kena seronok dan kita kena sentiasa perbaharui. Kena cari. Kena tambah nilai. Tahu menghargai. Dan kena ingat, jadi artis bukan tiket untuk kita buat suka hati kita. Dan yang kedua tadi apa? Yang kedua, jangan ambil hak orang untuk kita berjalan tegak. Jangan ambil hak orang untuk kita berjalan tegak, lurus. Sejauh ini, apa lagi watak yang Datuk belum pernah bawa? Ada tak? Ataupun dah? Tak tahu, saya ada banyak benda juga. Saya tak ingat sebenarnya. Tapi sebenarnya saya tak kisah watak apa pun. Tapi saya akan cakap, saya tak nak watak ini. Katalah jadi perempuan yang apa, saya kata saya tak boleh. Bukan saya tak nak. Sebab saya kena jaga hati dan perasaan keluarga. Suami, mak, bapa, anak-anak, cucu-cucu. Saya kena jaga tu. Pernah berlaku ya? Pernah. Dan saya tak nak. Saya kena jaga. Sebab saya bukan hidup seorang. Lagi satu, saya kena jaga saya punya surrounding. Saya kena jaga saya punya masyarakat. Kan? Saya tak boleh suka hati saya. Dan yang pentingnya saya punya big boss lah. Kan? Itu banyak benda yang saya kena jaga. Yang kadang-kadang saya tak terjaga.
Kan? Tak dapat nak elak. Tak dapat elak. Tapi seboleh-bolehnya kena. Dan yang paling berkesan sehingga hari ini, watak yang dibawa. Saya rasa watak tu lah Nyai Dasima tu lah. Menang pun saya macam, menang. Saya macam tu kan. Dan adalah beberapa watak yang saya sebenarnya begini tau Azhar. Saya dah buat, saya lupa. Habis dah. Saya tak nak fikir lagi. Itu dah habis. Kan? Sebab cikgu saya, antara cikgu saya adalah Bung Latif. Dia kata, saya jadi pelakon, jadi pengarah pun kerana dia. Kau harus jadi pengarah sebab saya tidak mahu kamu nanti hidup dalam kenangan. Tapi kau tak pernah buat benda tu. Kau cakap, dulu aku patutnya gini. Tapi kau tak pernah buat. Kan? Saya banyak guru-guru yang hebat lah. Kan? Dulu saya tak suka mencatat. Kan? Semua, dia kata, you boleh ingat semua? Tak tulis pun. I ingat, iya ke? Jadi, sekarang saya dah mulakan, saya kena ada saya punya buku catatan. Kalau dekat rumah duduk kat luar tu pun, saya ada satu buku. Pen saya mesti biasa ada kat luar tu. Saya dengar apa tu, saya terus catat. Saya tulis. Itu adalah perkara yang dilatih. Dan saya dipaksa membaca. Kalau pergi kelas Mustafa Nur, dia tanya, buku apa you baca? Alamak. Dia tak tanya pun, boleh berlakon tak? You baca buku apa? Dan antara latihan kita adalah membersihkan tandas. Kenapa? Bring down you punya kesombongan tu. Pergi cuci tandas tu. Rasakan sendiri. Kan? Pergi bawah. You punya keakuan, keegoan tu turun bawah. Pergi cuci jamban. Bersihkan jamban tempat kita latihan tu. Kan, sapu sampah dekat hall tu. Itu latihan dia, bukan latih berlakon tak. Adakah ini dilalui oleh mereka yang ada sekarang ini? Itu saya tak tahu. Tapi kalau lah. Tapi kalau sekarang you buat macam tu, orang marah lah. Kalau Datuk sarankan mereka buat begitu, agaknya apakah reaksi mereka? Oh macam, aku nak datang nak belajar berlakon dengan belum belajar jamban tak kan. Tak adalah, tak boleh. Saya rasa kita pun kena ikut keadaan. Kita tengok siapa. Ada orang yang boleh, ada orang tak boleh. Kan? Jadi pada saya, dah habis dah. Zaman-zaman itu dah tak ada dah. Hanya kami je melaluinya. Cukuplah. Tapi saya ada buat cara lain lah. Kaedah lain. Tapi matlamatnya sama. Untuk kau jangan terlalu ego lah. Kan? Sebagai manusia tak boleh ego. Kau perlukan ego, tapi jangan ego itu orang kata lebih sehingga merosakkan. Guru yang hebat, insya-Allah melahirkan murid yang hebat. Alhamdulillah. Kan, saya tak hebat tapi saya bersyukur kerana saya dikelilingi oleh orang-orang hebat. Sebab bapak saya kata, kau nak hebat kau kena berkawan dengan orang hebat. Kau nak jadi jahat, kau kena kahwin dengan orang jahat. Kan? Kau nak jadi pencuri, kau kena berkawan dengan orang pencuri. Dapat ilmu. Baru dapat ilmu. Jadi, kalau saya dilihat hebat, alhamdulillah kerana saya dikelilingi oleh orang-orang hebat dan guru-guru saya sangat hebat. Dan saya adalah anak murid yang akan ikut. Patuh guru. Patuh guru. Tak boleh dengan guru, kena lah. Dia macam mak bapak kita kan. Adab. Tak ada adab tak boleh. Betul. Pertama, ayat-ayat dia gunakan sampai sekarang saya ingat. Kan? Dalam usia yang sekarang dah 71. Nak masuk 72. Masih lagi mampu berkarya. Masih lagi mampu menghafal skrip. Saya boleh ingat. Kan? Alhamdulillah. Antaranya adalah macam Ustaz kata, jangan supaya tak nyanyuk, ngaji. Kan? Baca, lepas tu jangan duduk seorang bercakap. Praktis lah bercakap. Diam je. Kecuali memang kita dah tak nak apa-apa. Tak nak apa-apa ya. Tak nak apa-apa tapi jadi apa-apa lah susah. Jadi
Itulah dia Datuk Fauziah Nawi yang kita lihat, yang kita kenal hari ini dalam masa yang singkat. Banyak yang telah beliau luahkan, zahirkan pada kita. Ada di antaranya yang saya percaya boleh kita jadikan iktibar sebagai pedoman kita melalui hari-hari yang mendatang. Akhir kata, Datuk, sebagai seorang yang banyak pengalaman untuk generasi muda ni, apa yang rasa Datuk mereka perlu ada dan tanpa itu mereka susah untuk kehadapan ataupun tak lama. Dan kita jangan cepat putus asa, jangan cepat terpancing dengan apa orang kutukan kat cacian orang. Jangan cepat rasa hebat. Kan? Dan selalu yakin segala-galanya akan dapat bila kita melakukannya dengan betul. Dan jangan lupa berdoa lah. Dan jangan cepat mudah putus asa. Sebab kalau kita rasa susah, hanya pokok yang mempunyai buah yang manis saja dibalik batu oleh orang. Masya Allah. Dengar tu, hanya pokok yang berbuah manis yang dibalik orang. Yang balik orang. Kalau buahnya masam, tak siapa pun peduli. Jadi pedulilah dengan kata-kata tu semua. Sebab kita dah ke mana-mana. Orang dah sampai ke bulan, awak masih lagi di pesisir. Kan? Ya. Tak pedulilah. Datuk mempunyai 2 orang anak. 2, tinggal seorang. Dan yang ketika yang kita pernah dengar 5 tahun sudah. hadapi 5 tahun sudah, anak dia Pete Firdaus, meninggalkan kita. Ya. Ketika itu beliau adalah seorang pengarah. Dia tengah nak dihabiskan Coast Guard dan dia nak balik, tapi dia punya dah sampai ajal, dia punya DOP ajak memancing. Dan hari itu jugalah hari yang dia tak pakai vest, tak pakai apa. Orangnya sangat jaga keselamatan, tapi hari itu tak. Jadi bila di tanah perkuburan tu Syam, dia nangis. Dia kata, Mama, I'm so sorry. Pete supposed to come back. I ajak dia pergi memancing. And I'm so sorry, Mama. I came back but Pete didn't. I kata, no, jangan. Pete punya tugas dah habis. Sampai situ saja. That's why dia kena balik. Jangan. Kawan dia trauma. Saya pada bohong kalau saya tak sedih. Tapi saya kena terima hakikat. Ajalnya dah sampai. Dan saya bersyukur kerana jenazahnya ditemui. Sangat cantik, intact. Tak elok, cantik. Tak ada sedikit pun cacat anak saya. Masih okey. Alhamdulillah. Dan dia anak yang baik. Kan? Dia selalu risau kalau saya seorang-seorang. Saya cakap, tak payah risau, Pete. Mama mati besok pun seorang-seorang. Allah ya. Dia kata, okey. Kalau tidak dia risau nak tinggalkan saya, nak pergi jauh-jauh kan. Tapi Alhamdulillah lah. Allah pinjamkan saya hampir 43 tahun. Dia sebagai anak saya. Ada anak saya yang perempuan. Masih lagi sekarang bertugas di satu lagi broadcasting station kan. Dan sekarang cucu-cucu lah. Dah membesarkan mereka. Tolong dengan menantu saya. Alhamdulillah. Dalam keadaan sekarang apa pun, saya bersyukur kerana saya tak ada sakit, tak ada apa. Saya masih lagi mampu bekerja. Kan? Itu semua apa yang kita lalui lah. Segala-galanya kata cikgu saya, ustaz saya, kakak lalu je sebab skrip kakak dah siap. Hadap saja. Kakak lalui saja kan. Masya Allah. Kakak punya skrip dah siap. Kakak kan director, penulis skrip. Kakak patut tahu kan. Anak, cucu-cucu juga menampakkan minat-minat di bidang ini. Suka tak suka, mereka daripada kecil. Sentiasa dekat tengok latihan saya, tengok latihan teater. Dari baby kan, dengar orang menyanyi, dia tahu apa salah, apa yang betul. Dan mereka dengar yang saya paksa semua orang hafal skrip. Jadi dia sekarang di UiTM, dia ambil filem. Dia dah tengah degree sekarang. Dan Mia yang adik tu dah ambil teater diploma. Dan yang kecil tu darjah 6. Alhamdulillah. Anak-anak Pete ni okey lah. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh saya tak nak. Tapi siapa saya? Dulu saya tak nak Pete dalam line ini anak saya. Kata susah. Dia kata, but you can survive, Ma.
Saya kata, you don't know how I survive. Doesn't matter, kata dia kan. You kena kerja kuat dan satu lagi kena yakin rezeki, ajal, maut semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada perlu risau. Jalan aja. Buat je, kata cikgu saya. Bapak serta jalan aja. Tu guru saya kata, kakak skrip kakak dah siap. Lalu je kakak. Jangan kesal, jangan apa. Lalu saja. Disiplin ni you tak boleh paksa. Disiplin ni semua dari rumah sebenarnya. Kan? Dari rumah. Dan cara kita dibesarkan. Bapak saya cukup pantang kalau kita terhege-hege, terlembab-lembab kan. Buat kerja, tunggu-tunggu dia tak boleh. Kan? Kena on time, kena jaga. Disiplin, kerja apa pun kena ada disiplin. Tak ada disiplin out. And then, pergilah kelas. Janganlah menyusahkan orang lain. Masa tu adalah duit tau. Penatlah orang. Technical team, kru, diorang tak ada masa macam kita. Kita dah habis satu scene, untuk tunggu scene lagi tu kita boleh rehat. Diorang tak ada. Jadi kita kena hargai apa yang kita dah dapat. Menghargai orang lain. Tanpa diorang siapa kita. Saya ingat lagi nama dia pelakon kita, Eman Manan. Dia selalu cakap, jaga rezeki jaga kau. Betul lah. Kita dah dapat kerja tapi kita tak jaga. Adakah kita akan dapat lagi? Tak ada, sabar nak ambil kita lagi lepas tu. Yelah buat masa ni because you are the most wanted. Kan? TV station semua nak you. Sampai berapa lama? Lama-lama you punya perangai orang fed up. Kan? Kemudian tidak ada sebarang usaha untuk membaiki, menambah baik. Menambah nilai kepada apa yang dah ada. Orang akan nampak. Sekali dua kita boleh tipu orang. Lama-lama tak boleh tipu. Dan orang yang paling kita tak boleh tipu adalah diri kita sendiri. Kan? Susah sangat ke nak pergi kelas? Saya ada beberapa orang pelakon, that's why ada orang naik. Dia pergi kelas. Ibu, I got new script. Can I come? Boleh? No, share rezeki dengan saya. Kan? Dia tak kedekut. Sebab tu dia boleh berjaya sampai sekarang. Relevant. Sebab dia suka. Jaga. Memanglah apa kerja pun susah. Dan tak pula sekarang. Ini adalah zaman sulit, Zaz. Ramai orang dah tak ada kerja. Tapi takkan kita nak diam je. Kan? Berapa ramai antara pelakon-pelakon saya juga. Kadang you tak ada job. Takkan kita nak, kalau tak ada job kita terus patah hati. Taklah. Buatlah benda lain. Buat benda lain apa? Apa boleh lagi buat? Kan? Kalau kita tak tolong diri kita, tak ada siapa nak tolong lagi diri kita. Kan? Datuk, dari kacamata seorang pengarah lah. Dan seorang pelakon yang terlibat berdekat ni. Tema-tema persoalan yang ditimbulkan dalam drama-drama sekarang, Datuk rasa puas hati tak? Penat tu lah, penat apa penat? Seletih lah. Cerita semua penyondol. Apa ni? Curang. Kecurangan. Bagaimana mak mentua bersikap terhadap menantu. Bagaimana menantu bersikap dengan mak mentua bapa. Saya kata, inikah yang jadi panutan kita orang Melayu beragama Islam? Datuk pernah bersuara? Kalau saya bersuara pun, siapa nak dengar? Orang tu orang kata, oh ini orang nak. Ya ke itu yang orang nak? Tapi bila kita tengok cerita Korea, yang kita tak kenal pun orang Korea tu, kenapa kita boleh terima? Sebab apa? Sebab jalan ceritanya, lakonannya, teknik penggambarannya. Tapi kenapa kita punya macam tu? Indonesia sekarang dah jauh pergi. Kita tak ada cerita lain ke? Rasa-rasa Datuk lah. Kenapa? Tak tahu. Mudah ke? Ataupun? Entah. Saya pun tak tahu. Saya pun tak mau pening kepala. Biarlah diorang jawab. Tetapi Datuk tidak cenderung ke arah itu ya? Tak adalah cerita-cerita macam tu dah bukan untuk saya pun. Tapi maksudnya persoalan yang ditimbul tema-tema tu. Saya pening kepala. Saya penat. Saya tak tengok. Yeah. Kadang tak TV kat rumah saya tu buka. Sampai duduk luar saya dengar. Kadang-kadang tu saya tengok dekat FB kan. Apa ni? Kan.
Jadi kalau persoalan tu ataupun dikatakan itulah trend sekarang, Datuk tak boleh terima lagi lah. Saya tak boleh terima. Ada ya. itu ke trend hidup orang Melayu beragama Islam sekarang. Kau pandai sangat. Tak, bukan pasal pandai. Itu ke yang kita nak cerminkan tentang bangsa kita? Banyak lagi persoalan yang harus kita angkat kan. Tapi orang tak fikir. Kalau bangsa lain menegur, kita cepat melenting. Tetapi kita sendiri yang memaparkan. Kebenaran itu menyakitkan kan? The truth hurts kata orang kan? Truth hurts. Yeah. Tapi siapalah kita? Tapi jadi saya sentiasa berdoa, berharap satu hari nanti akan timbul kesedaran itu. Kan, insya-Allah. Yeah. Kan? Ada production yang bagus-bagus, tapi orang tak nampak lah sebab ditutupi oleh benda-benda yang ini. Jadi kadang-kadang kita, ini cerita yang mana? Sebab orang yang sama. Orang sama berlakon. Oh, ni cerita lain pula. Tapi orang ini jadi sama. Penampilannya sama, cara cakapnya sama, wataknya hampir sama dengan yang drama lagi satu. Pernah tak Datuk dalam satu sesi diskusi bersama sembang, ramai yang bersependapat dengan Datuk? Macam mana? Ada tak pernah? Ataupun mereka kata, biarlah. Ada ramai yang merasakan tak sepatutnya begini. Tapi nak buat apa? The writer cater apa yang orang nak, orang minta. I don't know. Saya selalu kata betul. Dia kata audience nak itu. Ya ke audience nak itu? Sebab itu yang disogokkan. Kawan-kawan penulis pun kadang-kadang kita pening. Ibu, mak, kak, dia panggil saya kan, nenek. Tapi itu je yang orang nak. Dan itu yang agaknya kadang-kadang ramai dah tak ada. Katalah idea itu boleh dibuat tetapi memerlukan banyak perkara lah. Macam mana perbincangan, research. Dia tak boleh main minggu depan nak keluar, you kena shoot hari ni. Masa bila you nak buat pre-pro? Masa bila you nak buat latihan? Itu yang semua. You ambil the gist of the story je. You ambil point-point je, dia tak payah hafal-hafal. Saya kata, jadi bila orang kata kita punya, bukan lakonan persembahan kita tak bagus, bukan production kita tak bagus, tapi ini prosesnya tu. Dilupakan proses yang sebenar. Semua ambil shortcut. Dia untuk bagus tak ada shortcut . Untuk membolehkan you berlari 500 meter, you kena start daripada 100 meter dulu kan. Nak lari 100 meter, 500 meter lagi you kena nafas you kena ada. Segala-galanya proses. Itu namanya pengorbanan. Dan orang tak nak, orang nak cepat. So bila kita dapat benda yang cepat, macam tu je lah. Sekarang saya tak tahu kenapa macam Korea kalau yang jadi mak, nenek memang mak, nenek lah. Tapi kita tak. Saya faham. Saya pun ada ramai kawan-kawan yang tak nampak tua. Tapi tak payahlah kok. Baju mak dengan anak, dengan nenek sama je. Tapi kalau macam di Indonesia, macam Korea punya filem, saya tak kenal pun mereka, tapi kita nampak status itu. Maknya macam mana, nenek macam mana, kan? Anak gadis yang belum kahwin macam mana, kan? Kita sama je. Anak perempuan saya pun cakap, Ma, you don't behave like a 71-year-old lady. Kata 71-year-old lady tu kena behave macam mana? Yelah, saya pakai baju macam mana pula, cara saya bercakap. Saya kata saya tak boleh jadi begitu sebab saya cikgu. Saya jadi jurulatih. Kalau saya siapa nak ni faham? Saya kena tunjuk yang betul untuk orang ambil dan ikuti proses itu. Dan saya memang dah dilatih melalui proses-proses itu. Yang saya tak boleh pergi shortcut. Saya tipu nanti. Nanti saya akan disoal. Kan? Tapi lepas tu korang tak nak buat, sudahlah. Tak nak ke kita lepas habis okay cut and rap, kita boleh senyum. Sebab kita dah melakukan sesuatu dan kita tahu skrip tu hebat. Ni rap and rap, kita okay lah. That's it. Sebab kita cepatlah habis, malasnya nak buat kerja ni, bosan. Tak nak langsung, pergilah kelas. Berbalik-balik pada tadi kita bincang tadi. Pergi balik, revise balik. Tak salah lah. Tak rugi pun. Macam tu je lakonan. Macam tu je. Sebutan tak jelas.
Pelakon sebutan tak jelas, macam mana? Penyanyi sebutan tak jelas, macam mana? Pelakon tak ada rasa, macam mana? Menyanyi tak ada rasa, macam mana? Ada rasa sebutan jelas, flat pula, macam mana? Flat pula, ya. Sumbang Sumbang. You went sharp, kan? Sakit telinga orang dengar. Gitulah. Saya percaya di hujung-hujung perbincangan kita ni sebenarnya dedikasi kepada mereka yang bergiat di bidang lakonan, ya. Mendengar apa kata seorang yang berpengalaman, yang berdekat-dekat pengalaman beliau, dan beliau akan cuba menuahkan, menurunkan ilmu itu kepada golongan muda. Kalau golongan generasi muda tidak mengambil kisah, apakan daya? Saya tak boleh buat apa. Itu semua terpulang pada diri kita, apa-apa pun. Kan? Saya memang suka benda-benda ni. Saya bersyukur kerana saya dengar cakap cikgu saya dengar cakap mak bapak saya. Kan? Saya kena jaga semua tu. Saya cermin guru saya cermin mak bapak saya. Dan saya akan jadi cermin kepada cucu-cucu saya. Kan? Dan saya, you kena pernah kerja RTM. Saya adalah cermin RTM. Saya tak akan malu. Saya pernah bertugas di RTM. Kan? Oi, Mama, you cakap macam DJ. Kau tahu tak aku dulu kerja kat mana? Kan? Mulalah, kat mana? RTM. Ya ke? Ya ke? Kami tak tahu. Kami tahu pelakon aja. Ya, tak ada. Kan? Dulu antara kriteria untuk you masuk radio, you kena tahu nyanyi. You tahu muzik. Walaupun tak boleh main muzik, boleh dengar. Kan? Boleh dengar, ya? Ya. You tahu pilihan. Kita kena pilih lagu kan, bunyi yang bagus. Tu dia antaranya. Fauzia Nawi tak ada ke TikTok ke? Tak ada. Saya ada. Tapi TikTok saya tak berapa sangat. Kan? Padahal TikTok tu kalau saya pandai boleh menjana. Ni kata, saya tak tahulah, saya rimas. Saya macam mana mak-mak kalau anak-anak cakap lebih salah, nanti saya terus, kau ni kenapa? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Dan saya tak boleh nak berpura-pura. Jadi tak payahlah. TikTok tu sekali-sekali saya keluarkan lah. Dan nak live-live ni kadang-kadang saya tak boleh. Saya tak boleh, saya sangat, budak ni biadab ni. Terus. Ataupun dia kata, budak ni menganjing aku ni. Kamu nak kena. Tak boleh. Jadi saya FB ke apa ke, saya suka hati saya je. Kan? FB tak ada gambar pun okey, sebab saya suka menulis. Macam IG nak kena ada gambar, udah susah pula. Anak saya kata, Mama juga gambar, saya ingat sana, saya ingat sini. Tak ada ni pun. Tapi orang like, Pete, nama I Fauzia Nawi, nama you Pete. Kan? Dia punya geram. Gitulah. Fauzia Nawi yang kita kenali berdekad lamanya di bidang seni, bermula dengan seorang juruhebah radio, membawa kepada drama, teater dan duduk di kerusi pengarah, dan kini seorang pelakon yang telah berjaya membawa pelbagai watak daripada penggoda, anak gadis hinggalah ke nenek yang berusia. Dan sekarang masih lagi berusaha untuk menambah ilmu, tak berhenti, dan masih lagi mengamalkan apa yang telah disarankan oleh guru-guru beliau dahulu, dan membawa kejayaan beliau apa yang telah kita lihat sehingga ke hari ini. Demikian perkongsian kita menerusi Wadah PVRTM untuk kali ini bersama-sama Datuk Fauzia Nawi bersama kita pada minggu ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang, membawa lebih ramai lagi siapa yang kita rasa boleh diketengahkan menerusi podcast PVRTM ada-ada saja. Jadi berakhirlah pertemuan kita bersama insan istimewa ini yang membawa beberapa gelaran yang diceburinya dalam dunia seni. Moga Datuk Fauzia Nawi terus sukses dan bertemu apa yang dicari pada usia yang sebegini, kerana usia bukan penghalang dalam memburu kejayaan. Sehingga bertemu lagi pada edisi seterusnya, saya Zazmi Zain Zaz, jaga diri, hiasi peribadi, dan biasanya di penghujung rancangan saya akan melakukan lagu Tinggi Gunung Seribu Janji. Jadi memandangkan
saya bersama-sama dengan penyanyi, saya cuba nak berduet dengan beliau. Ya? Boleh Datuk? Sila. Wah. Wah. Tengok profesional. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya 1 hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula. Oh yeah. Zazmi Zain, ada-ada saja wadah PVRTM, jaga diri, hiasi peribadi. Bersama-sama saya, Datuk Fauziah Hanawi. Jumpa lagi. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Daku pergi takkan lama, hanya 1 hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja.